Polis mengesahkan kejadian yang memaparkan seorang pelajar tahfiz dirotan oleh seorang lelaki yang tular di media sosial baru-baru ini berlaku di sebuah ma'had tahfiz di Sungai Kop, Kulim pada September lepas. Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah berkata, kejadian yang berlaku pada 29 September itu melibatkan seorang murid lelaki berusia 11 tahun. Kejadian kira-kira pukul 2 pagi itu berlaku apabila seorang lelaki yang dipercayai warden ma'had tahfiz itu merotan murid berkenaan kerana telah mengganggu murid-murid lain yang sedang belajar. Murid yang tinggal di Padang Serai itu baru masuk ke ma'had tahfiz berkenaan kira-kira 7 bulan lepas. Apabila ibu bapa murid itu mengambil anak mereka, didapati terdapat kesan lebam pada anggota badannya. Bapa murid itu kemudiannya membuat laporan polis pada 3 Oktober dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan pada awalnya, katanya ketika dihubungi bernama pada Sabtu. Azli berkata, warden lelaki yang berusia 26 tahun itu telah diambil keterangan dan buat masa ini masih belum ada tangkapan dibuat. Beliau berkata, pihaknya yang kemudiannya mendapat rakaman kamera litar tertutup berhubung kejadian itu, telah menghantar bukti berkenaan kepada pihak pendakwa raya pada 18 Disember lepas dan sedang menunggu arahan selanjutnya.